Hello, good morning. Sekarang pukul 10.30. Kami tengah nak siap-siap nak pergi Bali. Kami tu Erika, Erisha. Okey, Mama Abah tak pakai tudung so tak boleh. Abah tak pakai tudung. Sekarang pukul 12.30 kami nak gerak ke airport. Rambut saya macam Okey, kami terpaksa naik 2 Grab yang berbeza sebab tak muat. Sebab tak ada MPV tadi. So kita 3, Abah Hafiz, Kak Ya dan saya, Mama, Erika dan Abah Nada. 4 daripada 4. Okey, kita jumpa dekat airport pula. Now kita dah sampai airport. Tunggu Mama, Abah, Erika dengan Nada sampai baru kami masuk. Hello. Hello baby. Jom. Ya. Pergi kat abang dengan Mama. Boleh ke? Bubai PMB. Abah. Dah check in bag. Sekarang ni nak pergi makan dulu sebab takut lagi lapang. Baby mama, baby mama, baby mama, baby mama. Semua sibuk nak bertelefon, bervlog. Saya tak mau breakfast nasi, so saya breakfast sandwich dekat O'Brien. Tak sejuk, nak sejuk. Dah okey. Dia mak Abah tak sejuk. Tak, suruh masuk dalam. Okey. Nah. Dah habis dia punya. Buku je. Okey dah. Dah. Makan normal. Dah, okey. Dah. Dia sejuk tak dapat ke tadi? Ya, tak dapat. Patut nak dengar ya. Lagi. Okey. Sekarang kita nak masuk. Hai. Okey. Kita dah masuk sekarang. Kita nak kena pergi gate P. Mamaku. Baby mama. Jauh juga gate P sebelah ni pun. Tengok tu. Kita tengah tengok. Dia kalut dengar lagu sampai tak pusing pun. Hello. Jom. This is your seatbelt. To fasten, insert the metal tip into the buckle and tighten. Ngantuk, tidur. Dah Nada kena sleep now. Sleep. 1, 2, 3. 1, 2. Jangan pulas-pulas macam tu. Nada Khaira tak mau tidur. Dia tak mau tidur. Ni kan first time dia naik flight tak tidur langsung. Budak kecil ni dia tak nak sleep. So jom kita makan. Saya order nasi lemak. Tidak ada i pula. Ada pula i.
Semalam saya tidur pukul 5 pagi. Bangun tadi pukul 9.30 ke 10. Lepas tu anak tak mau tidur. Dan ni saya tak boleh lena langsung. Jadi kita makan dulu nasi lemak. Akhirnya tewas juga. Tidur pun. Sekarang pukul 6.07. Mungkin kita akan sampai dalam 6.30 macam tu. Yeay, kita baru landing. Mana depa? Ingat ke depa dah gerak dah? Depa stop pula dah. Kita dah cap pasport. Sekarang kita nak tunggu nak ambil baggage. Budak ni mulut dia busuk mangkang. Masam. Sekarang kita dah nak keluar airport. Nak ambil taksi ataupun Grab ataupun apa-apa je lah yang mudah untuk pergi Airbnb. So, sekejap video kita sambung terus dekat Airbnb. Sebab dalam kereta tak mungkin. Tengah gelap ni, malam dah. Okay, dah sampai. Mari kita masuk. Sekejap, ada brief nak masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Jom. Dah sampai Airbnb. Oh ya. Okay, good. Okay, right. Ada. Minum sebelah engkau. That one. Okay. Ada. Wifi ada? Ada. Okay, then I explain, okay? Thank you very much. Hey, welcome drink. Lime juice. Thank you. I'm Alan, the manager of this line. Pasade, our area manager. Very manager. Ada ulet tau. Bengok lah. Thank you. So we already arrived at the villa, and so this is the outside. But I'm gonna bawa you guys go inside. So this is the vlog. Hold on. Okay, so this is the main entrance, and you just gotta walk. Okay, on your right they have this master bedroom. Super nice, super big. Got table over here, and then a wardrobe, and then this is the toilet. Hold on. They have in total 3 rooms. Okay, so this is what it looks like. So the toilet and the sink. That's me. And this is where you showered. Super nice. It's very natural. It's giving, you know, it's giving. Okay. And then on your right they have like that statue. Okay. The hallway. Okay, that's the main entrance, and then on our left is my room and Erica's room. Okay. We have pool, we have everything open tau. Jadi macam bilik sahaja yang tertutup. So it's quite messy. I have big fucking mirror. Okay. Then here is the wardrobe. Super fucking nice also. Okay. It's nice. I'm not gonna lie. Like, what do you mean? Okay, so next, like, I have 2 mirror, and this is where you shower. I'm gonna feel the vibe, you know. It's giving. Okay. Then it's basically the same. I'm not gonna do a tour on the same room. Okay, and then we walk down here. Have like this hall. Okay, this is the kitchen. This is the staff room, and over there have a guest bathroom, which is here, basic, and where we eat, and where we ate breakfast.
And they have a pool. Big ass pool. Ya, sabar-sabar lah. Swimming. Nada itu tak? Nada makan apa tu? Kat pipi banyak. Apa benda ni? Tengok Nada eat apa? Nada eat apa tengok? Tak, dah dia makan limau. Oh. Patutlah melekit-lekit tangan aku. Hello baby. Peace. Peace. In total kita datang sini semua 1, 2, 3, 4, 5, 6 orang dan 1 baby. So yes. Okay, I'm gonna update you guys soon. We don't know like what should we do like tonight because there's nothing except for bar, except for clubs. I'm not gonna do that in front of my mom. Okay, she's not gonna know. Me and my sister only. Layan anak. Malam-malam nak mandi sejuk-sejuk ni. Tak sabar-sabar dah. Tak boleh tunggu esok ah. Tak boleh tunggu esok ah. Tak boleh tunggu esok ah budak. Tak boleh tunggu Dia bye-bye tadi, dia bye-bye ni. Budak-budak bagi lepas mandi dia tidur. Sejuk. Sejuk. Sejuk kan. Nak mandi sangat. Lepas tu macam mana ni papa yang seluar dah masak. Masuk kaki. Abah dengan Hafiz tengah sembang. Yang ni pula Nome, Mama, Erika dengan Nada tengah layan Netflix. Sekarang kita nak tidur dah. Nak cuci makeup dulu apa semua. Salin baju. Lepas tu esok kita sambung video, okay? Hello, good morning. Okay, saya baru lepas hantar Nada pergi kat bilik Emma dengan baba dia. Sekarang ni nak bancuh ayak kopi dekat husband. Jom. Tu nampak tak husband? Nampak tak husband saya tu? Tada! Kau ni kalau buat lah. Tiga ribu tak ada kau ni. Bawa 3,000 Dadah. Kita nak pergi mana je hari ni Nah. Hello baby. Hi. Hi. Marah pula. Say hi. Kopi bah. Hai. Hello guys, selamat pagi. Sekarang pukul 11:30 and we haven't eat anything yet. Kita nak keluar cari nasi padang because kita nak pergi makan nasi padang. So kita akan siap. But for now we only have this to eat. Apa potong dragon fruit. Nada dengan papa nak mandi kolam lagi. Okay, tapi Emma pun nak teman. Cuma Emma tak pakai tudung, so tak boleh nak show Emma. Dadah. Look. Hi, peace. 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 Saya dah settle mandi, dah settle makeup. Sekarang kita nak pergi makan nasi padang. Ni budak ni actually dah mengantuk sebab tadi kan mandi kolam. Tapi tengoklah. Biarkan dia yang berbicara. Oh, macam gitu dia angkat kaki so apa dia pakai kasut. Macam gitu je. Nanti tak boleh atas katil kena letak kaki bawah. Put your leg down. Wah, banyaknya motor, banyaknya kereta, jalan jam. Macet-macet. Muka stres sebab adik-beradik saya semua perempuan, dia tak ada geng lelaki. Mereka tu tak kahwin lagi, so tak ada apa orang panggil, tak ada biras. Biras kan? Tak ada biras. Mana baby? Mana ya? Bye. Mama. Mama jom. Nak pergi mana? Duk jom ni tadi. Ni apa dia ni? Oh, Ya. Sekarang kita ada dekat Natrabu.
Minang Restaurant. Tapi sekarang ni anak saya tidur. Nada Khaira tengah sleep. Tu, depa pun nak makan. Aku ayat apa? Hang minum ayat apa? Teh botol ya? Teh botol. Okay, kita tengok sikit makanan ni. Ayat yang dia nak. Abang boleh bagi satu lagi pinggan? Enggak, pinggan saya. Saya dah makan separuh, lepas tu baru saya teringat nak buat video. Ayam. Ayam. Ni. Boleh lah. Ada Ayat apa? Dia boleh main mungkin yang Venom dengan main Bella. Siap semua tu. Tapi educated lah. Elite. Yang elite kan. Sekarang kita nak pergi sewa stroller, lepas tu pergi sampai. Dah ada dekat pantai dan ni dia punya mall. Tengok dek. Wah, cantiknya you. Jom. So kita ada dekat beach walk. Jom. Kita jalan-jalan dulu. Tak ada apa-apa nak shopping pun dalam mall. I hate this. Pecahkan lah jerawat tu. Mama, Emma Nada. Tu Papa, Nada, Bubu, Baba. Tu, tengok tu anak Hafiz. Boy kemain pakai spek. Peace. Tengok Nada tengok cat. Dia suka. Takut weh. Mana sini? Letak. Dance lah, dance. Go dah. So sekarang trend lah. Bubu tu orang letak kat bag Sekarang lah. kita makan aiskrim dia. Dah lama apa? Sekarang kita nak balut ni. Belok buat dah. Dia sini. Ni. Ada. Ya, tak apa, tak kisah. Dekat dia punya ni, cookies dia tu. Biskut dia. Sedap. Okey tu aku nampak. Oh, kan sedap. Best. Nanti Apa kau bela. benda banyaknya topik. Boleh. Layan cucu. Sedap. Asyik. Nah, dah pergi mana? Tanya. Makanlah coklat tu. Makan. Aiskrim. Tak mahu lah. Ni. Baba yang nak makan benda ya. Tak mahu tak? Sedap lah. Hang pegang situ siapa nak pakai elok Hang pakai tisu dulu. Tak hygiene. Sian dia penat ya. Sian dia. Penat sebab tadi drive dari Surabaya. Jadi kau orang pergi je dia buat tu. Dari Jakarta. Alam lah jangan habis. kecamatan. Ni kau buat je tak apa. Pi. Drive dari kecamatan Patawali Bandung Mana ada Bandung? singgah Jakarta ya. Go. Buat macam jauh sikit. Buat macam jauh sikit. Pula, all the best. Tak bawa hadiah tu dia tinggal. Nah. Sekarang masih dekat beach walk. Pukul berapa tak? Pukul 7 suku. Adik-adik saya tengah duk shopping lagi sebab dia nampak 70% off dekat La Senza. This is my mom. My very cute mom. Tengok Nada dengan Hafiz dengan Abah dekat sana. Nampak tak? Dia buat apa tu? Tadi kami ada pengalaman buruk naik Grab. First time dekat Bali ni. Kereta-kereta yang kami naik sebelum ni okey je. Depa punya apa? Supir tu friendly, tapi yang tadi tu sumpah rasa yang macam cerita dia kalau dok kami kan 6 adult kan. So muat je kereta kalau kata naik. Kalau tak ada stroller tu muat je, tapi disebabkan kami kan sewa stroller petang tadi. Jadi depa kena lipat satu seat. Pakcik tadi kena lipat satu seat untuk letak satu stroller Nada lah. Padahal boleh je stroller tu kalau kata ikut kan. Nak letak depan pun boleh. Tapi dia tak cakap apa-apa. Dia macam awal-awal greet kami pun macam dia cakap, dia macam marah. Dia macam ini berapa orang?
lebih ni. Lepas tu abah cakap lah 6 dewasa 1 baby riba. Lepas tu dia macam oh ini lebih. Nanti kalau Ditahan polisi. Ditahan polisi ni ada itu kamera. Ada polisi, dia cakap ada kamera. Lepas tu kami macam okey, so maksudnya lebih 1 budak. Maksudnya budak riba tu tak boleh riba. Padahal bukan riba dekat depan, riba kat belakang. Lepas tu abah ada tanya soalan. Abah tanya dari mall tadi nak ke balik rumah ni berapa kilometer. Lepas tu dia pusing, dia pusing macam ni, dia tanya dari mana? Dari yang sekarang atau yang dari tadi? Lepas tu kami semua macam diam, macam yalah kita tak boleh nak biadab kat negara orang. So kami macam diam je lah. Lepas tu bila bagi tahu kat mama dengan abah kata nak report komplain dekat Grab, dia pun tak bagi sebab dia pun cakap kata dah lah Grab hantar sampai bila, nanti takut jadi apa-apa payah sebab bukan negara kita, takut dia pun buat apa-apa lah kan. Masalahnya kami naik Grab sebelum-sebelum ni daripada yang dekat airport hantar mai sini baik gila sampai villa yang kami duduk ni jalan kecil, dia sanggup masuk jalan kecil tu semata-mata nak hantar kami sampai depan pintu, depan villa. Yang siang tadi yang kami keluar, ya dia tengah berak pula Sat. Berak. Okey, sambung. Padahal yang tadi ambil kami nak keluar tu pun budak lagi 26, tapi bagus gila layanan dia. Dia sampai tahap yang kami nak pergi makan, kami dah daripada Grab, daripada rumah sini sampai ke kedai makan tu kan. Lepas tu sampai dia tanya lagi, kalau nak ke pantai nanti pun dia boleh off Grab dia, kiranya bayar kat dia hantar pergi terus kat pantai atau mall yang kami nak pergi tu lah. Lepas tu dia siap offer lagi, kalau esok contoh nak keluar pergi mana-mana pun dia bagi number dia. Dia cakap boleh je text dia untuk pergi mana-mana jalan. Tak ada senyum sikit pun, tak ada ramah macam Grab-Grab yang before. Tak ada tanya pun kita dari mana, nak ajak sembang pun dia tak. Dalam Grab tu macam library. Macam library. Senyap je sebab kami dah. Bapak aku cakap, Mas dari sini ke Villa berapa kilometer? Dia cakap dari mana? Dari sekarang atau dari tadi? Macam if I could punch you in the face, I would though. But this is your country though. Yeah, exactly. Kalau kat Malaysia tu apa kita buat? Abang kata kalau kat Malaysia, kalau aku akan tanya lah, kenapa abang jawab, kenapa abang marah macam ni? Saya tanya je. Abang pirik Tak ada lah. Ingat orang akan friendly dengan kita sebab kita pergi negara orang. Tapi mostly memang semua friendly. Dia je. Always the one Karen kat situ. Dia je yang macam rude gila, tak ada greet kita elok-elok pun. Tak greet. Langsung tak ada. Tak ada ajak menyembang. Kami tanya sikit pun dia macam buat pekak, malah nak tanya lain. I dengan adik-adik I sekarang duk buat hair oiling dengan baru cuci makeup. Lepas tu ni lagi mungkin lepak-lepak side, gosip-gosip side, baru kami tidur. Gosip tu wajib lah. And yang sekarang ni aku pegang ni sebab tak ada getah. Dua ada getah. Aku tak ada getah. Oh, kata extra lah. Okay, sekarang orang duk suruh aku buat tutorial macam mana nak ikat rambut kipas ni kan. Set. Okay, getah, pastikan ada getah. Okay, lepas tu tunduk, flip rambut di sini. Pegang lagu ni. Lepas tu macam ni. Macam ni, pegang ni. Nampak? Ikat 1 2, ikutlah apa nak ikat macam mana pun untuk ketebalan rambut. Okey, lepas tu lepas kan dia akan jadi macam ni. Lepas tu baru tarik. Tarik lejah lagi kalau nak besar lagi. Tarik nak messy sikit, tarik tang sini. Nampak? Tang sini. Tarik je. Tarik. Nak tarik lagi serabut-serabut sikit. So kalau adik cengkung sikit. Kak Ida dah cengkung. Kak Ida cengkung. Tengok ni, Papa dengan Nada tengah tengok dinosaur. Nada, tengok Mama. Rar. Tak tidur lagi. Good morning, day 2. Sekarang saya tengah mandikan Nada. Dah siap mandi. Nada dah siap mandi. Jom kita bagi pakai baju. Jom.
Siang ni Tengau dah. pakai baju. Pakai baju. Saya pakai baju. Awak macam lelaki. Nada tengah make up Ami dengan Bubu. Nada nak make up tak? Anak aku siapa nak ikatkan rambut? Sekarang ni saya pula nak make up. Dah siap. Nada pun dah siap. Ni tak payah bawa. Ni make up mama pergi simpan balik. Simpan dalam beg. Go simpan dalam beg. Belum. Simpan. Okay, let's go. Jom. Dah. Let's go dah. Dah, jom. Tengok barang-barang berharga apa tak ada. Dah simpan elok. Jom. Come. Jomlah. Okay, Nomel pun dah siap. Ada budak nak berak. Aku dah buka hutang. Kau memang angkat aku je mau. Nak. Sekarang semua dah siap. Kakak saya, makeup saya. Dah siap dah sekarang semua. Kita nak pergi ke Kuta. Pantai Kuta. Pantai ke? No, kita nak pergi ke Kuta sebab kat tepi-tepi tu kan macam ada tempat jalan-jalan kan. Macam tempat shopping. Jadi kalau nak shopping baju, abah pun nak shopping juga. So kita nak pergi situ. Sampai dekat masakan Padang. Jom kita masuk makan. Okay, nasi Padang lagi. Bersama driver Indonesia. Sama driver Indonesia. Nada sleep. Pedak ni. Sekarang kita ada dekat Jimbaran. Kita nak makan, nak tengok sunset. Lepas tu sekarang ni tengah nak pilih seafood lah. Kita makan dekat kedai nama apa? Menega. Apa nama dia? Menega Cafe. Ikut elok ya. Okay, ni kitchen depa. Nampak ada api-api tu. Ni menu. Adalah harga-harga kat situ. Tapi kami ambil yang family package. Bahagi dua lah sebab ni 10 orang. Kami 5 orang, 6 orang je. Ada lobster, ada udang, ada live lobster, ikan, ada ketam juga kat sana. Ni apa dia? Ni duk tengok juga ni. Macam menarik. Tak tahulah, rasanya macam clam tu dah termasuk kat dalam family package. Tengok je lah. Semalam baru basuh rambut. Pagi tadi baru basuh rambut. Sekarang dah kena asap-asap. Balik sekejap atau esok kena basuh lagi. Ni dua-dua ni kesayangan mama. Satu Nada Khaira. Oh, bunyi kuda ni Lagi sekali bunyi house. Tu papa. Ni Ami. Ni Bubu. Dia ada banyak tau kedai makan kat sini, ada banyak. Tinggal hampa pilih saja. Oh, mama makan jagung. Oh, abah tengok awet. Apa tengok awet? Wow. Itu best friend. Hafiz. Yang ni busy. Nada dengan Abah Hafiz matching-matching. Oh, hari ni sunset dia tak nampak sangat. Dah tenggelam dah. Mama nampak. Nada nampak apa? Nampak tak? Mana dia? Nampak tak belon-belon tu mana? Adik-adik aku ni tangkap gambar je kerja. Ni, Nampak horse? Mana horse?
Oh, ada horse. Oh, ni. Ni. Ush. Tengok depan, tengok mama. Ush. Oi, dia dance. Baby shark. Mana ada baby shark? Tak ada baby shark sayang. Kau jangan minta-minta kat papa kau. Dah. Jangan tu korek hidung. Ish. Tak comel lah, jangan korek hidung. Baby. Oh, baby mama. Pedih mata, berasap kat sini. Okey, sekarang makanan kita dah sampai. Ni yang kami ambil family package. Cuma bahagi 2 sebab kami kan 5-6 orang je. Okey, ikan dapat 2 ekor. Lepas tu udang, sotong, ni kerang. Ya. Ketam je tak sampai. Ya, banyak sikit. Makan. Pandai. Udang tak? Kita ambil ketam. Ya. Udang ada. Tu udang. Kita ambil buttermilk kan? Mana? Ambil kerang. Sabar. Ini. Sedapnya kerang dia. Ini. Sedap Sedap. Padu ni. Yang driver tadi tak tahu dapat duit. Dia pergi panggil. Dia makan. Dia tak tahu, dia tak pernah main kan. Tadi lah yang couple kita tu. Sedapnya kerang tu. Dia tak pernah dapat kan. Ada cakap. Ni pula. Dia ambil gambar ni. Kerang Ni tu rasanya sedap tak? weh. Ni. Tak asal dia cakap. Baby. Mana ada sikit? Baby mama. Baby mama. Makan ni. Totong goreng tepung ni nak kenyang lah. The single one. The single one. Kalau korang cuba boleh. Cuba awak ke? Macam mana makanan ni yang? Sedap? Ada chicken yang okey, ada chicken yang biasa. Sedap. Mana sedap? Oh, Hafiz cakap yang ni sedap. Ikan biasa. Tadi lah. Mama dengan Abah makan. Ui, banyak. Aduh. Okay, dah gelap now. Kita dah nak balik villa dah. Dibayar di mana? Pedih mata ni asap. Aku dah hambai mas tu cepat. Dede pula. Mas. Dia mau bilang bye. Bye-bye. Hati-hati ya. Datai adik-adik aku ni. Wow. Balik ni nak kena mandikan si Nada ni dah melekit-lekit. Lepas tu baru mama, papa, bubu dengan Ami keluar. Tinggal Nada dekat babangan Emma. Kita dah sampai villa. Lepas tu dia dah kemas siap-siap. Lepas tu sekarang nak pergi lepak kat bilik mama dengan abah jap. Mama. You want to mandi, baby? Oh, takut. You want to mandi? You want mandi? So, sekarang kami nak pergi ke Mexicola Seminyak bersama husband saya dan adik-adik saya. Nada tinggalkan Emma dengan Baba dulu ya. Sebabnya Abah cakap jangan biar mereka ni pergi 2 orang. So kena berteman. Sebab bahaya kan negara orang. Nama pula. Kita dah sampai dekat Mexicola. Tengok laki aku gatai. Ya. Dekat balik. Ramai customer masa bagi kompai. Hello, good morning
everyone. Hari ni hari yang keberapa? Hari keempat. Empat kot? Empat. Update-nya saya sakit tekak dan hidung saya tersumbat sebelah. Tapi yang lain semua okey. Saya je. Tapi maybe sebab saya kepanasan kot. Macam panas. Panas, sejuk, panas, sejuk. Panas, masuk bilik aircon. Lepas tu duduk dalam kereta. Lepas tu panas balik. Tak tahulah. Mungkin antibody saya tak kuat kot. Ni my princess tak bangun lagi. Tadi dia bangun dah pukul 8. Lepas tu dia tidur balik. Saya rasa macam saya nak mandi dulu siap-siap. Sebab nak shampoo rambut. Rambut bau asap semalam makan dekat Jimbaran tu kan. Bau macam ikan bakar. Okey, disebabkan saya demam tadi. Lepas tu saya dah makan Panadol 2 biji. Sekarang ni baru kita nak keluar. Macam sekarang dah petang dah rasanya. Dah pukul berapa? 4? 4:30? Dah pukul 4:30. Saya tidur lepas makan ubat. Lepas tu sekarang ni baru saya nak keluar. Baby, oh dia tak nak. Dia tengah berak. Tunggu dia settle berak baru dia boleh masuk dalam video. Hari ni dekat Bali ni macam panas sikit. Dia sebelum-sebelum ni macam redup, berangin. Tapi hari ni macam panas. Panas yang panas bahang. Adik-adik saya 2 orang tu dah keluar. Adik saya 2 orang tu keluar. Budak ni baru lepas berak. I tak tahu mana pi 2 orang tu. Mereka kata nak pi thrift. Lepas tu ke mana lagi mereka abang? Tak tahu. Tak apalah, kami keluar kami je lah. Lepas tu nanti jumpa kat mana-mana ataupun jumpa balik malam je lah kat sini. Papa stres sebab Nada sembelit. Dia kalau pergi jalan-jalan mesti sembelit. Tapi bawa dah probiotik. Lagi mah. Sangkut. Duk korek pun tak bagi, dikepit. Dah sampai dekat Canggu Beach. Nampak tak ramai orang tengah surfing. Tadi masuk apa style dong sini lah. Ni 2 orang ni baru sampai naik Gojek. Sekarang pula kami dekat Batu Bolong shopping apa? Yang lorong ni. Dia tulis apa tak kat depan tu tadi? Hafiz dah beli seluar pendek. Aku ingatkan lelaki aku seluar pendek pun dia nak beli. Dia banyak benda-benda macam gini lah. Hari ni kita semua bermasaj-masajan. Ya, ni semua tengah masaj. Sebab tadi Loli jatuh. So Loli terselio sikit. So kita nak masaj sikit. Okay, see you guys. Sekarang kita dekat Brick Lane. Dia pegang tangan ya. Cool tau, sejuk tau. Something, kita bagi. I order margarita pizza. Dah sampai villa. Tadi tak sempat nak record banyak disebabkan kepala otak saya macam nak pecah. Kepala saya berdenyut-denyut yang macam tertarik urat yang macam tak. Duduk saya saja sembang tiba-tiba tertarik tak. Ya okey ya. Ha? Okey ya. Okey je. Sakit kepala. Malam je rasa sejuk je nak demam balik. Tengok ni budak ni. Orang nak tidur awal sebab esok nak keluar awal. Dia esok flight kita pukul pukul 1.35. Lepas tu kita nak tidur sekarang and sambung vlog esok.
Good morning. Okay, hari ni kita nak balik dalam pukul 1:30. Kejap lagi kita punya flight. Sekarang pukul 9:10. Semalam tak boleh nak sambung video sebab saya demam panas gila. Lepas tu dah makan Panadol. Lepas tu ni hari ni tekak, sakit sangat-sangat. Dengan hidung sumbat. Okay, kita nak mandi siap-siap. Pukul 10 kita dah nak keluar dah. Nanti dia bag dia hantar. Okay, bye-bye. Tolong tak? Ambil anak. Okay, bye-bye. Thank you. Bye-bye. Nanti akan repeat lagi kot villa ni. Tapi jauh sangat ke dalam. Bye. Jom. Okay, susu. Wait, Papa buat susu. Dekat sini 15-16 km boleh sampai sejam atau sejam lebih sebab dia punya macet. Kalau kita 15-16 rasanya 20 minit je kot. Kalau laju boleh sampai awal lagi. Kesian Papa, dia mengasuh anak. Sayanya demam. Tapi masalahnya demam malam. Demam malam, demam gila-gila panas. Lepas tu okey balik. Lepas tu petang macam tu nak dekat malam dia main sejuk balik. Peace you, what's up bro? Apa pengalaman Papa datang? Pengalaman? Maksudnya pengalaman macam ni? Ceritakan pengalaman anda. Function. Mandi. Function tapi letih sebab Bye-bye. Mama demam jadi Papa kena urus anak. Hai. Terbang ni gym. Mau terbang tu gym mereka. Dah sampai airport. Dah online check-in tapi nak print dulu. Tak larat lah, sakit tekak. Cantik ke airport depa? Very long queue. Tengok ni. Daripada sini tu sampai ke sana lagi. Ni pun dah ramai dah belakang. Tak tahu kenapa mereka buka kaunter tak banyak. Sikit je. Nak demam, tak nak demam. Nak demam, tak nak demam. Ni berpeluh. Kejap lagi sejuk pula. Macam sekarang tak adalah panas sangat. Suam-suam. Kejap lagi panas pula. Stres pergi berjalan daripada demam. Kita dah dalam flight sekarang nak balik KL. Dia tengah menyanyi. Dah sampai KLIA. Papa, say hi. Hai. Nada? Korea lagi. Sekarang kita nak makan. Laju mata laki ku nampak awet-awet. Sekarang nak pergi makan tombol. Lepas tu baru pulang rehat. Sekarang ni nak pergi ambil luggage je. Lepas tu boleh keluar dah. Tu Abah, Mama, Nome, Erika. Beg kami dah terlepas, Sat. Bukan. Macam biasa, sekarang dekat tombol. Nak makan, lepas tu baru pulang. Awak ni. Dah, oh sejuk. Makan ais. Okey, semua tengah menikmati makanan masing-masing. Okey, Abah dia memang cerewet makanan. So dia makan bubuk je. Kat sana pun tak habis-habis nasi padang. Nada dengan straw. Tak habis-habis dengan straw. Toge.
Tadi bagi dia dogeng. Papa semua makan sama macam I. Sok dia makan kan. Sok makan. Rokok tu. Tak ada masalah. Dah habis makan Dah. Alhamdulillah. Abang Afi belanja. Alhamdulillah Abang Afi belanja. Okay, so kita dah nak pergi bawah, nak order Grab, nak balik ke rumah Loli. Nanti kita sambung lagi kalau dah sampai. Bye-bye. Bantal. Percaya pada diri dengan harapan. Na 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 na. So this trip dah settle. Kita jumpa next trip pula, okay? Bye bye. Thank you.